Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada video kali ini saya akan membincangkan soalan-soalan objektif bagi SVM semester 4 ini. Kita buat ulang kaji sikitlah. Okey, baik. Soalan pertama tu dia minta yang mana satukah bukan pernyataan. Okey, pernyataan ini dia mesti satu ayat yang lengkap yang boleh ditentukan sama ada benar atau palsu. Okey. Kalau kita tengok A tu kita tak tahu adakah dia tak ada, ayat itu tak lengkap kan. B pun sama, ayat ini tak lengkap. D pun kalau kita tengok 2/3 lebih besar daripada P, tapi kita tak tahu benar ke palsu kan. Jadi semua bukan pernyataan lah, kecuali C. C tu kalau kita tengok kosong kurang daripada negatif 3, jadi dia boleh ditentukan dia benar. Jadi dia adalah suatu pernyataan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Dia tengok yang manakah pernyataan itu benar ya. Dia tengok yang mana satu benar. Punca 6 sama dengan 3. Okey, ini palsu kan, palsu. 3/2 pun sama dengan 6 pun palsu. 5, jadi palsu-palsu dia palsu lah kan. Palsu. Jadi haruslah jawapan dia 2 dan 3. Tak. Kita dalam soalan objektif ni tak perlu tentukan semua pun. Kita tengok dah boleh pilih jawapan, kita terus pilih jawapan. Okey. Tapi kalau kita tengok sini 5/2 sama dengan 25, ini betul, benar. 5 darab 2 palsu, dengan 25 palsu. Okey, benar atau palsu dia jadi benar kan. 8 lebih besar daripada 6 benar, 8 kurang 10 benar. Okey, benar jadi benar. Okey. Seterusnya kita ada antarjadian akibat dan dia minta implikasi. Okey, dia minta implikasi. Yang mana satu implikasi yang benar? Yang betul, implikasi yang betul. Okey, jadi sebenarnya ini adalah P, ini adalah Q. Implikasi ni jika P maka Q. Jadi kita ambil saja tengok ayat ni dan ayat ini. Sambungkan dengan jika dan maka. Okey, jadi jawapannya A lah. Kalau yang B ni dia terbalik. Terbalik. Dia mesti antarjadian dulu baru akibat. Jika P maka Q. Ini terbalik lah. Ini Q, P. Yang ini jika poligon itu maka hasil tambah sudut berdamai itu bukan. Ini betul dia dah P, Q, tapi ni dia tambah penafian. Jadi dia salah lah. Yang ini jika Q maka P. Dia pun terbalik. Ni pun ada penafian, so tak boleh. Dia kena ambil ayat yang sebenar. Ambil ayat tu betul bulat-bulat ya. Okey, kita tengok sini. Bilangan hari dan kek jualan di kafe kita. Okey. Kita nak menentukan kesimpulan umum. Okey. Nampak tak tu? Bilangan hari N, jadi dia mesti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yang ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni salah lah. Kan? Oh, ni dah soalan 9. Dia patut pergi soalan yang ni dulu. Kan? Tapi tak apa, kita teruskan dulu yang ini. So ini patut sini 2, 14, 34, 62. Kita nak pilih yang mana satu, sama ada A atau D. Okey, kita tengok yang mana satu ini yang boleh dapat ini. So contoh N tolak 2 sama 14 tak? 2 tolak 2 sepatutnya kosong kan. Kalau N tu 2, 2 tolak 2 sama kosong. Tapi kalau kita ambil ni 4N kuasa 2, 4N kuasa 2 tolak 2, jadi 4 2 kuasa 2 tolak 2. 2 kuasa 2 4, 4 kali 4 16, 16 tolak 2 14. So dia dapat 14. Jadi D lah jawapan dia. D lah ya. Okey, saya sambung balik, saya ulang teruskan dengan soalan 4 dulu ya. Soalan 4 ni yang manakah implikasi? Okey, bagi pernyataan di atas. Okey, dia digabungkan ni. Jika maka. Kalau awak tengok, kalau kita perhatikan ini dia terbalikkan saja kan. Jadi kita kena gabungkan dengan
ni dengan pernyataan jika dan hanya jika. Ambil saja ni depan dia, ini P dia kan, P ini Q dia. Jadi P jika dan hanya jika Q. Ni lah. P jika dan hanya jika Q. Ni lah jawapan dia. Ambil saja ayat itu kan. Okey. Nombor 5. Okey, kita tahu akas. Okey. Kalau yang ni kontrapositif. Okey, baik, ini kita kena hafal lah. Kita ada implikasi kan. Lepas tu kita ada akas. Okey, lepas tu kita ada lagi kita ada songsangan. Lepas tu ada ada kontrapositif. Kalau implikasi dia standard, jika P maka Q. Kalau akas dia terbalikkan, jika Q maka P. Kalau songsangan dia penafian. Dia masih sama macam implikasi P Q, tapi dia penafian. Dia jika bukan P maka bukan Q. Kalau kontrapositif dia terbalik macam akas, tetapi dia tambah penafian. Jika bukan Q maka bukan P. Ni hafal ni lah. Kena hafal lah. Okey, untuk sini kita akas. Jadi akas ni dia terbalikkan saja. Jika Q maka P. Jika ini dia punya P ya. Ni dia punya P. Okey, dia punya P. Okey. Maka Q. Maka M ialah keturunan bagi garis lurus tu, ini tu Q-nya. Jadi kita terbalikkan saja ayat ni. Jika Q maka P. Jawapan dia C lah. Jika M ialah keturunan bagi garis lurus tu, maka Y sama dengan MX tambah C. Ialah persamaan linear. Kan? Dah terbalikkan dah. Okay, yang lain-lain ni, kalau di sini ada penafian. Penafian pemuka. Ini pun ada penafian. Tak boleh juga. Yang ini jika maka, ini pun ada penafian dan tak boleh juga. Kalau akas dia hanya terbalikkan. Okey, yang bawah ini nombor 6, kita tengok dia ada dia minta kontrapositif. Kontrapositif kontrapositif tadi apa? Jika bukan P maka bukan Q. Kita tengok sini. Jika diberi implikasi jika ni maka ini kan. Okey, jadi jika bukan P jika bukan Q maka bukan P. Kita ambil yang belakang dulu. Cos theta sama dengan 1/2. Yang depan ini kan. Ini dua-dua depan. Okey, dan yang dia ada penafian yang ini saja. So jawapan dia A lah. Okey. Okey. Soalan nombor 6. 7 lah. Sama 7. Okey, untuk soalan nombor 7 ni, kita tengok ada dia bagi dua implikasi sebenarnya. Okey, implikasi pertama, jika 2M lebih besar dari 8, maka M lebih besar dari 4 kan. Jika maka. Okey, implikasi kedua dia bagi 2M lebih besar daripada 8. Okey. Untuk soalan ni kita tengok yang mana dia dah ulang. Okey, ini dia dah ulang 2 kali. Okey, jadi jawapan kita haruslah yang ini. Jawapan dia M lebih besar daripada 4. Ambil saja terus. Jawapannya B. Okey. Kalau yang kedua ni dia tukar, maka yang jawapan pun kita kena tukar. Macam tu. Contoh kalau ini sama dengan, ini sama dengan. Okey, jadi jawapan dia pun sama dengan. Kalau dia ni kan sama dengan. Okey, kalau yang kedua tu dia tukar jadi tak sama dengan, jadi jawapan dia pun tak sama dengan. Macam tu lah. Okey. Okey, nombor 8. Hasil tambah yang ni, cara tambah 5. Jadi hasil tambah bagi N sebutan pertama. Dan N sebutan pertama 258 ialah ni. Dia bagi formula. Okey, ini dia bagi formula. Okey. Cara selepas 15 sebutan pertama. Tadi N, formula N. Sekarang 15 sebutan pertama. Jadi kita masukkan saja 15 dalam formula tu. 15/2 1 tambah
3 darab 15. Okey, dapatlah jawapan dia. Ting 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 ting. Apa ni? B ke? Saya kira kejap. Okey, 3 darab 15 bagi 2. Okey, 3, 4, 5. Okey, betul. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Okey, nombor 9 tadi kita dah jawab. Kita hanya perlu cuba. Banyak formula ni yang mana boleh jawab, yang mana mematuhi jawapan tersebut. Kan? Okey, nombor 10 ni dah masuk graf gerakan. Okey, graf gerakan. Yang penting kita kena tengok dia graf apa. Di sini dia graf jarak. Graf jarak. Jadi graf jarak ni dia nak minta apa? Lepas kita tengok graf apa, kita tengok dia minta apa pula. Bergerak pula benda ni. Jadi tersedia. Okey, dia kata PQ ni mewakili apa? Mendata. Dalam graf jarak, dia yang mendata tu maksudnya dia tak bergerak. Okey, tak bergerak maksud berguna. Okey. Kalau yang ini pergi, yang ini balik. Itu kalau graf jarak. Okey, seterusnya nombor 11. Okey, ini pun graf jarak juga. Graf jarak juga. Okey, jadi dalam jarak ni kita boleh kira dia punya laju. Okey, dia minta purata laju. Kalau purata laju kita ambil keseluruhan. Okey, ambil hujung sekali. Jarak perjalanan dia ialah 205 dalam masa berapa ni? Dalam masa berapa ni? 15 tolak 12 jadi 3 jam kan? Jadi 205 bahagi 3. 205 bahagi 3 dapatlah 68.33. Okey, jawapan dia A. Macam tu je. Itu kalau graf jarak. Okey, nombor 12 kita ada graf laju. Okey, graf laju pula ni cerita dia lain. Okey, graf laju cerita dia lain. Kalau yang kecurunan positif ni, ini yang naik ni dia ada memecut. Kalau yang turun ni nyah pecutan. Yang turun pecutan. Yang mendatar itu laju seragam. Okey, dia kata jarak. Dia minta jarak. Okey, kalau dia minta jarak maksudnya luas di bawah graf dalam tempoh 2 saat pertama. Jadi 0 sampai 2 je kita nak kira luasnya. Okey, ini ada bentuk segitiga kan? Bentuk segitiga. Lebarnya 2, tingginya 24. Segitiga mesti ada setengah kat depan. Darab 2 darab 24. Okey, dapatlah 24. Kan? Okey, next kita tengok soalan nombor 13. Okey, nombor 13 menunjukkan graf laju juga. Okey, laju juga. Tentukan laju seragam. Laju seragam yang mendatar. Yang mendatar tu laju seragam untuk graf laju ya. Laju seragam dia nak apa? Dia nak, kadang-kadang dia minta berapa laju yang laju seragam ataupun dia minta berapa lama. Kalau berapa lama kita tengoklah masanya. Ni 2 saat. Ini dia minta berapa laju. Berapa lajunya? Kita tengok kat graf je. 12. Okey, terus jawab 12. Okey. Nombor 14 graf laju lagi. Okey, ini ada tricky sikit. Dia kata ini dalam tempoh T saat. Okey, hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui ada dalam tempoh T tolak 15. Tempoh T tolak 15 kat sini. Kan? Ini tempoh T tolak 15. Maksudnya daripada 15 sampai T. Jaraknya adalah 110 meter. Jadi luas ini adalah 110 meter. Luas trapezium itu. Okey. Kan? Okey. Ini tinggi dia 6. Kan? Ini 6. Ini tinggi dia 12. Lebarnya T tolak 15. Okey. Luas ini jadi 1/2 darab dengan
sisi selari, hasil tambah sisi selari ni yang sama, yang tegak sama-sama tegak, darab dengan lebar dia T tolak 15 sama dengan 110. Terus kira 6 tambah 12, 18 bahagi 2 kan. Bahagi 2 sebab darab 1/2. Okey, 9. Ini dapat 9. So 9 pergi sebelah bahagi dengan 110. Okey, jadi 110 bahagi 9, 10 bahagi 9. Okey, 12.22. Ini ada jawapan perpuluhan ke? Salah lah, sudah salah. Saya salah tengok ni. Mana? Mak, jauhnya. Kasih hilang. Okey. Sini 16. Sorry, saya salah tengok sini 16. Sorry, ini 16 Jadi sini 16, 6 tambah 16. 6 tambah 16 22. So sini 22 bahagi darab dengan 1/2 darab 22 darab 1/2. Yang ni 22. Okey, darab 1/2 jadi 11 lah kan? 11. Okey. 22 darab 1/2 sama dengan 11. 11 pindah sebelah jadi 110 bahagi 11 lah. Ni 11. Dapatlah 10. Okey, kalau kita tengok T tolak 15 sama dengan 10. Bila kita dah kira-kira ni, jadi macam ni. T tolak 15 sama dengan 10. Okey. Berapa tolak 15 dapat 10? Mestilah 25. Okey. Dalam objektif ni kita tak perlu tunjukkan jalan kerja sangat. Yang penting kita kira tu. Mana tadi kalau hilang lagi kesanya. Bagi sebelah. Okey, so jawapan dia 25 lah. Okey, kita tengok nombor 15. 15 ni dah masuk matriks. Okey. Yang manakah kedudukan unsur 7? Okey, matriks kita ada baris dan laju. Laju yang menegak. Okey. Kalau kedudukan unsur kita mesti baris dulu baru laju. Unsur 7 ni baris pertama, laju kedua. Jadi 1 2 lah. Kan? 1 2. Okey, seterusnya yang manakah matriks sama? Matriks sama. Okey, matriks sama dia saiznya sama, nilai dalamnya pun sama, unsurnya pun sama. Kalau kita tengok yang A ni saiz sama tapi dia terbalik. Nampak macam sama tapi terbalik. Jadi dia bukan sama, tak sama. Ini pun nampak macam sama tapi saiz tidak sama. Jadi tak sama. Ini pun sama, saiz macam sama tapi nilai dalamnya berbeza. Pun tak. Okey, kita tengok yang B ni. B ni walaupun kita nampak saiznya dah sama. Kan? Satu baris dua laju, satu baris dua laju. Tapi nilainya macam berbeza. Tapi bila kita kira 1/2 itu 0.5, 1/4 0.25. Jadi inilah yang sebenarnya yang matriks sama. Okey. Nombor 17. Okey, 17 ni penolakan matriks. Okey. Ini pun kalau soalan-soalan macam ni kita tak perlu kira semua unsur pun. Kita tengok beberapa unsur saja. Okey, yang pertama 3. Ni ada 3 tolak negatif 2. 3 tolak negatif 2. 5 kan? Dapat 5. Sikit. Yang 5 hanya A dan C saja. Tempat ni 5, 5. Okey. Jadi selanjutnya kita tengok satu lagi je. Ni yang bawah dia pula. Bawah dia yang A tu 8, yang C tu 2. Jadi bawah dia mana? 5. Bawah dia kan? 5 tolak 3. Tolak 3. Sama dengan 2. Jadi kita tengok yang jawapannya 2 yang C lah. Okey. Tak perlu kira semua unsur. Kita nak cepat. Okey. Kalau kita nak bila ada masa kita tengok balik, kita semak balik. Tapi kalau boleh kita cepat dulu objektif untuk kita buat yang subjektif pula. Okey. Seterusnya nombor 18. Nombor 18 ini kita ada pendarapan dengan nombor pendarapan dengan nombor bulat. Okey. Kita tengok yang baris pertama dulu, 2 tambah 2 darab 4. 2 darab 4 ni 8. Jadi 2 tambah 8 10. Okey, sama ada B atau D. Okey. Yang bawah pula 6
tambah 2 darab negatif 3. 2 darab negatif 3 negatif 6 kan. 6 tambah negatif 6 sama dengan kosong. Jadi yang kosong adalah yang ini di kosong. 10 kosong. Okey, nombor 19. Nombor 19 ini dia minta peringkat. Dia bukan suruh kira apakah hasil pendaraban. Dia hanya minta peringkat bagi hasil darab tu apa. Peringkat bagi hasil darab tu, okey, kalau kita tengok sini, ini saiznya 1 kali 3. Yang ini saiznya 3 kali 1. Jadi kalau kita nak tentukan peringkat, kita ambil yang luar ni. 1 darab 1. Okey, 1 darab 1. Okey, kalau kita cuba darabkan pun, dia akan matchkan semua, kan? So, dia akan jadi macam ni. Ini baris, ini laju kan. Ingat tak kereta pokok tumbang atas kereta. Jadi 2 dengan 1, negatif 1 dengan 5, 3 dengan 4. 1 darab 2 tambah 5 darab negatif 1 tambah 3 darab 4. Bila kita tambah semua ni, kan dia hanya ada satu unsur. Dia akan dapat satu nilai saja. Jadi 1 kali 1. Okey, nombor 20 yang terakhir. Diberi mati songsang ini ialah ini. Cari nilai Y. Okey. Dia ada beberapa clue kat sini lah. Kalau kita tengok, dia dah songsang ni. Bila dia dah songsang, dia dah tukar tempat, tukar tanda. Nampak ni, Y dah naik atas. Lepas ni, Y dah naik atas. Ini 9 turun bawah. 5 dengan 7 tukar tanda. Yang ini tukar tempat. 5 dengan 7 tukar tanda. Negatif 5 dengan negatif 7. Yang mana bila kita dapat nilai K nya ni, kan, ni 9 darab Y tolak dengan 5 darab 7. 9 darab Y tolak dengan 5 darab 7. Dapat ni 10 ni sama dengan 10. Jadi 9Y tolak dengan 5 kali 7 berapa dah? 35 sama dengan 10. Jadi 9Y sama dengan 10 tambah 35. Dapat 45 kan. 9 kali berapa? 45. Kan 9 kali 9 darab 5. Itulah dia. Okay, easy. Okay, so ini kita dah selesai bagi soalan objektif. Nanti kita tengok soalan subjektif pula. Baik, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.